perasan kan, Bip ni banyak collab dengan G-Shock. So ini antara yang adik-beradik yang aku ada lah. Yang paling top kalau dalam yang level-level kotak ni warna purple lah. Harga pun top juga ni kalau warna purple. Tapi sebenarnya biru ni pun cantik juga ke kalau kau pandang. Nampak kan, biru ni lawa, dia warna glossy. Kat sini ada tulis apa share never kill ape. Lepas tu kita ada ni kit goodie. Kit goodie ni, weh, ini pernah fly sampai 4,000 ni harga ni. Boleh tahan juga kit goodie ni. Untuk yang ni dia murah sikit. Tapi tahu sebab dia punya tali ni bentuk kemo. Jom kita tengok yang anak tiri. Anak tiri kena duduk kat bawah. Sebab tak muat meja atas. Yang ni warna hitam. Warna hitam ni pun simple lah orang kata. Yang penting dia ada siri number geng. Lupa nak bagi tahu kat belakang ni. Yang ni 2,000 pieces. Yang kat atas tadi tu mostly banyak yang 1,000 pieces sahaja. Ni semua 1,000 pieces. Dia tulis satu persatu nombor siri. Untuk kit goodie dengan yang hitam tu dia tak ada siri number. Oh, aku tertinggal lagi satu geng. Yang ni model GM lah. Model GM yang dapat sudu tu kan. Korang share sah sendiri sebab yang ni dia belum buka lagi dalam plastik. Ini daripada sana sampai macam ni. Macam ni lah korang dapat. Kalau dalamnya jam lain, nasib lah korang.